Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Book Surgeon dan juga podcast terpaling baca sehingga ke hari ini. Perkenalkan, aku Pak Di. Dan aku Wan. Dan anda sedang menonton podcast terpaling baca yang dibawakan khas oleh Audio Plus dan juga Hilal Ashraf Resources. Untuk anda yang ingin mengikuti podcast terpaling baca secara penuh dan visual, ya. Dan juga untuk anda yang mengikuti resensi berkenaan dengan buku dan menonton video-video pendek podcast terpaling baca, anda boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, TikTok, X dan juga YouTube. Kalau anda prefer dengar suara saja atau audio saja, boleh tune in di Spotify dan juga di aplikasi Audio Plus, insyaAllah. Baik, siapa Hilal Ashraf ni sebenarnya ni? Hilal Ashraf Resources ni? Hilal Ashraf Resources ditubuhkan oleh Hilal Ashraf, dan Hilal Ashraf ni seorang penulis novel tempatan di Malaysia dan banyak menulis novel berkenaan dengan Melayu. Kalau macam tuan tengok kat sini, ada novel dalam tulisan Rumi dan ada novel dalam tulisan Jawi. Ya. Jadi cara untuk pengetahuan semua penonton kita tadi, buku ni telah terjual sebanyak 35,000 naskah. Ya, officially telah terjual sebanyak 35,000 naskah. Jadi cara untuk dapatkan buku ni, anda semua boleh ke Shopee Hilal Ashraf Resources dan boleh cari novel ni, nama ni, Di. Betul. Ya. Jadi Di, kat mana kita hari ni sebenarnya? Alhamdulillah Wan, hari ni kita berada di tempat yang aku tak pernah main sebelum ni. Ya, dan tak pernah terfikir untuk main. Ya, betul. Ya, dan kita sangat-sangat bersyukur Allah Ta'ala takdirkan hari ni kita bertemu dengan seorang tokoh yang tak perlu diperkenalkan lagi. Ya, Di. Untuk pengetahuan semua yang mungkin tengok kita punya podcast, Di, mungkin perasan kita ada sebut beberapa orang yang kita kata kita tak payah baca biodata dah. Betul. Ya, jadi individu ni adalah individu yang memang kita tak perlu perkenalkan lagi, Di. Betul. Okay. Tak lain tak bukan Yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Sihat Tun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa dengan podcast kami. Terima kasih banyak-banyak. Di, kalau ada anugerah podcast, kalau ada anugerah orang terpaling baca, Di, inilah dia. Inilah individu dia. Inilah individu dia, Di. So sebab tu inilah ada individu yang paling istimewa yang kita invite dan yang kita jemput ke podcast terpaling baca kali ni, Di. So aku nak masuk ke soalan intro tu. Okay. Ya, boleh. Baik Tun. Ada soalan untuk introduction sajalah. Setakat yang saya tengok dekat TikTok Check That Official, saya tengok follower ramai lah, of course lah, tapi following kiranya TikTok Check That Official following satu account saja, iaitu Khairul Amin. Jadi saja nak tanya dekat Tun lah, ada apa-apa reason special ke Tun M mengikuti Khairul Amin ataupun macam mana Tun? Saja tanya. Saya ikut banyak orang, tapi di antara yang saya ikuti ialah Khairul Amin. Okay. Ada special reason kenapa? Tak ada special. Sebab apa saja je Tun kita tanya soalan ni. Sebab tengok ramai orang yang follow Tun, confirm lah. Ya, betul, follow Tun, tapi yang kita tengok Tun follow cuma seorang lah. Itu Khairul Amin. Itu sajalah kita tanya sebagai pembuka pada perbincangan kita pada hari ni, Tun. Baik Tun, saya nak ke soalan yang seterusnya, Tun. Bila sebenarnya Tun mula-mula minat membaca ni, Tun? Dan kalau boleh kongsikan, Tun, pada pendengar podcast terpaling baca, buku yang paling memberi kesan dalam kerjaya Tun ataupun hidup Tun sekarang. Sikit boleh kongsikan, Tun? Ya, saya berminat untuk membaca kerana terdapat beberapa hadiah buku selepas peperiksaan. Dan tiap-tiap buku yang saya terima saya baca sampai habis lah. Yang kadang-kadang sampai 2-3 kali. Itu lepas itu bila dah suka seronok dengan membaca, di rumah saya tu ada satu siri buku readers apa ni, dan cerita-cerita ni semuanya dalam bahasa Inggeris. Jadi saya lebih
tertumpu kepada buku-buku dalam bahasa Inggeris dulu. Di zaman itu tak ada buku dalam bahasa Melayu. Okey. Mungkin Tun boleh cadang sikit ataupun bukan cadang tapi satu buku Tun yang Tun rasa Tun nak cadangkan kepada kami ni, mungkin ini akan jadi buku seterusnya kami akan bedah yang Tun rasa anak muda sekarang, orang Melayu sekarang patut baca Tun. Mungkin satu buku. Ya, sekarang kita mempunyai alat yang lain yang boleh kita dengar. Kita tak baca, kita dengar. Tetapi itu tidak mencukupi. Kita perlu baca sendiri. Kalau kita tak baca, kita punya perkataan itu mungkin tak tepat. Sebab itu kita perlu baca. Kerana kalau kita baca, kemudian apabila kita ada perbincangan, maka dapatlah kita utarakan ilmu ataupun information yang kita dapat. Sebaliknya kalau kita ikut zaman sekarang ini, kita ada internet, kita ada telefon bimbit. Kalau kita dengar saja, dia tak lekat seperti membaca, dan kita tak dapat belajar banyak benda berkenaan dengan ejaan ataupun berkenaan dengan suara. Itu semua cuma boleh didapati kalau kita membaca. Tun, just nak tanya, gaya pembacaan Tun, adakah Tun mengamalkan speed reading? Sebab biasalah dekat luar macam orang akan cerita, mitos macam Tun adalah seorang speed reader, ataupun ada yang bagi tahu atas meja pejabat Tun, buku tu macam bertukar dengan sangat-sangat cepat. Jadi adakah Tun seorang speed reader? Saya tak ada kebolehan speed reading. Tetapi ada cara yang kita boleh percepatkan pembacaan kita. Bukan speed reading, tetapi kita dapat, ada yang tidak perlu kita baca, kita tak baca. Dan kita baca tentang tajuk-tajuk yang tertentu saja. Jadi speed reading memang baik, tapi cara saya pun cepat juga. Saya boleh baca banyak buku, dan kadang-kadang saya baca 3 buku sekali. Dalam satu hari baca 3 buku berkenaan dengan tajuk-tajuk yang berlainan lah. Ada yang daripada novel, ada daripada laporan-laporan tertentu, ada daripada sebutan pendapat yang kita dengar daripada pihak lain. Faham tu. Jadi bila kita cakap pasal membaca tu, kami di podcast Terpaling Baca ni, kami menganjurkan pembacaan secara kritis tu. Dan kebanyakan masa pun kami, salah satu pada tema kami adalah kami akan analyse, scrutinize and criticize. Kita akan ambil satu buku tu, kita akan baca, dan baru kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tu buku tu dalam podcast kami sendirilah. Itu apa tema kami. Bagaimana Tun melihat budaya membaca secara kritis ni Tun dalam kalangan masyarakat Malaysia? Macam mana Tun boleh bagi pendapat sikit Tun? Kita dapati sekarang ini tak ramai orang yang membaca. Mereka lebih mudah mendengar sebutan ayat yang pertama saja. Rencana-rencana itu tak dibaca sama sekali. Sebaliknya, apabila kita belajar dalam satu-satu tajuk ataupun ilmu, kita perlu faham ilmu itu. Dan bagi saya, bila saya ke Singapura untuk menuntut untuk jadi doktor perubatan, saya bukanlah penuntut yang terbaik. Jadi saya ada di belakang untuk mengejar penuntut yang terbaik. Saya baca, dan saya baca kadang-kadang buku-buku yang teks yang saya baca itu
banyak kali. Dia sampai kepada tahap bila masuk dalam peperiksaan dapat soalan, saya boleh nampak muka surat berkenaan dengan soalan itu. Gambar-gambar semua saya nampak dalam hati saya. Dan ini menyebabkan saya dapat lulus peperiksaan walaupun saya adalah penuntut yang agak tidak secekap seperti ramai daripada penuntut-penuntut yang lain. Baik. Okey Tun, berkenaan dengan pembacaan kritis juga, saya just nak suarakan satu soalan berkenaan dengan selepas Tun baca buku, apa proses Tun untuk jalinkan idea-idea yang Tun dapat daripada buku-buku yang Tun baca tu? Ada spesifik cara ke atau macam mana Tun? Ya, idea datang daripada banyak punca. Buku memang memberi kita idea, tetapi dalam perjalanan kita ke negara-negara lain pun kita dapat lihat kelainan pembangunan di negara lain, dan ini juga memberi maklumat kepada kita tentang idea yang kita boleh adakan, yang boleh kita tiru di Malaysia. Tetapi buku memainkan peranan yang besar. Kerana kadang-kadang kita baca bukan satu buku. Kita baca banyak buku dan banyak pendapat. Dan kita perlu ada kebolehan untuk menilai yang mana satu yang kita nak pilih, yang kita nak jadikan sebahagian daripada idea kita untuk negara kita. Jadi buku memainkan peranan yang penting, dan saya baca buku kebanyakannya dalam bahasa Inggeris, dan saya dapat juga lihat keadaan di negara-negara lain, dan semua maklumat ini, information ini saya guna untuk membahas dalam hati saya yang mana yang patut kita tiru. Okey. Maksudnya yang internal thought process tu memang berlaku dalam diri pembaca lah. Tun, saya tertarik dengan bila Tun banyak membaca buku bahasa Inggeris. Itu ketika dalam proses Tun sebelum menjadi Perdana Menteri, ataupun sehingga sekarang masih lagi Tun fokus dengan bahasa Inggeris, ataupun Tun sudah mula baca buku-buku bahasa Melayu yang ditulis oleh penulis-penulis lokal yang kita ada di macam Hari Hilal. Ya, sekarang ni kita dapat lebih banyak buku-buku. Di zaman dulu tak banyak buku. Kebanyakan buku dalam bahasa Inggeris. Dan tak banyak dalam bahasa Melayu, tak banyak tertulis dan dicetak. Jadi kita baca semua yang kita dapat kita dapat baca, peluang untuk membaca. Bahkan saya jadi seorang librarian dalam kelas saya. Dalam kelas standard 4 saya jadi librarian. Ujung minggu saya lah yang mengutip semua buku-buku dan magazine untuk kelas library. Dan di hujung minggu saya ada 2,5 hari untuk membaca. Sebelum saya kembalikan ataupun sebelum saya serahkan buku-buku yang saya dapati itu kepada darjah. Jadi dalam 2,5 hari itu saya baca semua. Semua buku, termasuk juga iklan-iklan yang ada di situ pun saya baca. Jadi 2,5 hari itu saya baca kadang-kadang berulang lah. Sebab itu daripada membaca itu saya dapat belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sebagainya. Dan pada masa itu bahasa Melayu perkataannya tidak mencukupi. Pasal kita belum meniru. Bahasa Melayu ini
kita tiru daripada banyak bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab, bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris pun kemudian dijadikan sebahagian daripada bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Inggeris ni, idea-idea yang tidak ada pada kita dapat dibaca dalam buku bahasa Inggeris. Jadi saya lebih terpengaruh dengan Inggeris dan cara-cara budaya mereka. Baik. Tun, sedikit nak masuk sikit pada pegangan Tun. Okay. Bila Tun kata pembacaan Tun kebanyakannya adalah dipengaruhi oleh penulis ataupun buku bahasa Inggeris. Tapi Tun, ada yang kata Tun adalah seorang ultra Melayu. Mungkin bagaimana Tun nak menjawab mungkin dakwaan tersebut, nak mengiyakan ke ataupun nak kata tidak. Bagaimana Tun? Itu perasaan itu datang bukan daripada membaca. Daripada apa yang saya lihat. Di masa saya kecil lagi saya lihat di Bandar Alor-Star umpamanya. Semua kedai-kedai dimiliki oleh orang Cina. Orang Melayu tak ada kedai. Orang daripada India, Islam ada juga kedai-kedai. Saya tertanya-tanya kenapa kita begitu. Kita tak ada dalam bidang perniagaan. Lagipun saya dapati di masa itu orang Melayu sudah miskin. Mereka tinggal di kawasan setinggan dalam rumah yang tak betul selesa. Saya tertanya-tanya kenapa. Ini negara Malaysia ni, negara tanah Melayu ini milik orang Melayu. Tapi nampak orang Melayu lebih miskin daripada kaum pendatang. Jadi saya berasa terkilan. Jadi saya berpendapat bahawa keadaan yang semacam ini tidak sepatutnya berlaku. Kita patut dalam negara kita, kitalah yang memiliki kekayaan negara. Tetapi kita tidak memiliki. Dan juga dalam bidang-bidang lain, dalam bidang pelajaran umpamanya, kita dapati orang profesional tak banyak Melayu. Umpamanya daripada 100 doktor cuma 2 orang saja Melayu. Lawyer Melayu di zaman itu hampir tidak ada. Jadi saya berasa orang Melayu ini terhina kerana mereka tidak ada kebolehan. Dan memanglah selagi bila saya dah negara dah bebas, kita tengok keadaan tidak dibetulkan. Orang Melayu masih miskin dan kita dapati mereka tak ada tempat. Tak ada tempat dalam negara mereka sendiri. Ini saya tak boleh terima. Baik. Untuk tanya balik berkenaan dengan Ultra Melayu tersebut, Tun. Satu soalan daripada saya just nak tahu, ada beza tak antara Ultra Melayu dengan resis itu sendiri? Ya, Ultra Melayu bukan resis. Kita pada kebiasaannya di mana-mana juga. Apabila ada kaum yang tertinggal, kita usaha untuk mereka kejar dan mencapai kejayaan sama dengan kaum yang lebih maju. Jadi itu bukan resis. Itu nak selamatkan keadaan. Kerana kalau kita dapati dalam sebuah negara yang mana penduduknya berbilang kaum, ada kaum yang amat maju dan kaya, ada kaum yang miskin. Memang pun menjadi amalan manusia, iaitu mereka menolong yang miskin untuk kejar yang kaya. Di mana-mana tempat pun, umpamanya dulu pekerja dengan gaji kecil di Eropah, mereka jadi seperti kuli. Kadang-kadang seperti slave, hamba.
Dan itu tidak sepatutnya berlaku. Sebab itu di Eropah saya baca orang yang miskin pekerja ini mereka menumbuhkan kesatuan mereka dan mereka tuntut hak mereka. Itu bukan resis. Itu nak betulkan keadaan yang tidak betul. Jadi kita nak jaga, kalau kita resis dan kita harta orang kita rampas, tempat orang kita rampas, kita tak buat macam itu. Sedangkan kita lihat di negara-negara komunis umpamanya, apabila mereka terima ideologi komunis, mereka bukan saja rampas harta yang kaya, mereka membunuh mereka. Itu resis. Kita tidak. Cuma kita nak memperbaiki kedudukan orang Melayu. Itu bukan resis. Itu boleh dikatakan ultra, tapi bukan ultra pun. Cuma nak kejar saja. Okey, faham Tun. Okey, baik Tun. Kita dah masuk berkenaan dengan bangsa dan sekarang ni kita dah masuk berkenaan dengan pegangan politik lah Tun. Dalam berpolitik, kalau boleh saya tanya, apakah falsafah politik yang Tun pegang? Sebab dekat luar sana tu kadang-kadang orang akan kaitkan Tun dengan contoh tujuan menghalalkan cara yang kita tahu dimomokkan dengan Niccolo Machiavelli dan sebagainya. Jadi kami nak tahu direct daripada Tun, falsafah politik Tun tu macam mana sebenarnya? Kita dapati perkembangan ideologi di kalangan negara-negara barat. Mereka mempunyai ideologi kapitalis, market oriented punya ideologi. Dan mereka juga mempunyai sosialis, kononnya untuk menyamakan hak semua rakyat sama. Dan kita juga ada ideologi komunis yang begitu kasar sekali untuk mengebutkan kekayaan untuk kononnya diberi kepada yang miskin. Tapi kita tak ikut itu semua. Kita ikut cuma cara yang terbaik. Apa dia yang terbaik? Yang kita dapati agihan kekayaan dalam negara tidak sama. Ada pihak yang kaya, ada pihak yang miskin. Jadi kita perlu beri bantuan kepada yang miskin supaya mereka juga dapat menikmati segala kekayaan negara. Itu saja yang tujuan kita, dan untuk melakukan ini kita utamakan keadilan. Keadilan iaitu kita tak buat sesuatu hanya untuk menyamakan kekayaan orang miskin ini. Bukan cara yang tidak adil. Cara yang tidak adil macam kita rampas harta punya orang kaya. Ini tak dibuat di Malaysia. Kita selalu pegang kepada adil, agihan yang lebih bertimbang rasa. Bukan nak sama, tak, tapi nak kurangkan jarak antara miskin dan kaya. Jadi kita bertimbang rasa sepanjang masa di Malaysia. Kita lihat orang yang kaya tak ada sekatan, mereka masih terus mengejar kekayaan, tetapi kita naklah supaya yang miskin juga dapat menikmati kekayaan negara. Okey. Tun, kita ada satu soalan yang kita nak tanya pada Tun. Kalau dalam career Tun sebagai seorang ahli politik sehingga ke hari ni Tun, kalau ada satu momen dalam career politik Tun yang Tun kesali, apa momen tu Tun? Ya, yang pertamanya politik mempunyai kuasa. Dalam sistem apapun, orang politik ialah
yang berkuasa. Sama ada sistem komunis, sosialis, kapitalis ataupun sistem kita, yang berkuasa ialah melalui peranan dalam politik. Sebab itu kita kejar politik. Kita kejar untuk mendapat tempat dalam politik supaya kita juga berkuasa. Apabila kita berkuasa, barulah kita dapat betulkan yang tidak betul. Dapat kita bertindak supaya yang miskin ditolong, yang kaya dibenar teruskan kekayaan mereka, kejaran mereka. Tapi ini cara kita. Kita tak bercadang untuk macam komunis. Dia tidak membenar sama sekali kapitalis. Bahkan dibunuh kapitalis. Kita yang kapitalis pun ada, yang sosialis pun ada, yang boleh dikatakan golongan pekerja pun ada tempat. Dan masing-masing boleh bersaing secara yang halal, bukan secara yang menentang undang-undang, the rule of law. Kita selalu pegang kepada itu. Inilah cara kita di Malaysia yang kita dalam usaha kita untuk memperbaiki keadaan sosial, kita tidak ketepikan undang-undang, kita tidak ketepikan keadilan. Baik. Betul. Okey, baik Tun. Kalau kita tengok cara pandang Tun dalam kebanyakan hal, yang agak famous adalah dasar pandang ke timur. Jadi soalan saya tu adalah berkenaan dengan, kalau kita tengok dasar pandang ke timur tu, kita kaitkan dengan pegangan Tun juga yang menggalakkan pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris tu. Nampak macam, pada pendapat saya lah, nampak macam ada kontradik sikit, sebab orang Jepun bukankah mereka utamakan bahasa mereka tu. Jadi pendapat Tun dalam hal penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tu, macam mana Tun dalam hal tersebut? Ya, bila kita tentukan dasar pandang ke timur, bukan kita nak tukar bahasa kita. Kita cuma nak tahu bagaimana negara-negara timur ini telah dapat dipulih semula sehingga menjadi negara maju. Kita sedar bahawa Jepun umpamanya hampir hancur apabila peperangan Pasifik berlaku. Tetapi dalam jangka masa yang pendek, saya pergi ke Jepun kali pertama pada tahun 1961. 15 tahun selepas tamat perang, saya dapati dalam jangka masa itu mereka sudah pulih semula. Jadi saya tertanya-tanya, apa yang menyebabkan mereka begitu mudah berjaya? Jadi kalau ada cara-cara mereka yang baik, kita ingin jadikan cara itu contoh. Kita nak tiru. Itu sebabnya yang kita buat dasar pandang ke timur, pandang ke Jepun, pandang ke Korea, kemudian pandang ke China pun. Jadi selain daripada itu, kita tak tiru, kita tak ambil bahasa kita cuba nak guna bahasa kita. Tetapi dalam kes bahasa kita ni, kita masih terpaksa akui bahawa bahasa Inggeris ini sudah jadi bahasa antarabangsa. Di mana-mana juga kita pergi, termasuk di Jepun, kalau kita guna bahasa Inggeris, kita masih boleh ada dialog dengan mereka. Jadi sementara kita tiru ikut timur, tetapi soal bahasa lebih banyak tiruan daripada bahasa Inggeris di waktu ini. Tetapi kita juga terpengaruh
dengan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini bahasa agama. Jadi ada juga banyak daripada perkataan kita ini disedut daripada bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu ini masih bahasa Melayu, tetapi kita sanggup terima pengaruh bahasa-bahasa lain kerana kita sedar bahawa perkataan dalam bahasa Melayu ini tidak mencukupi untuk kita sebut berkenaan dengan teknologi yang moden. Kita sebenarnya tidak pun pernah cakap berkenaan dengan teknologi. Jadi bila kita masuk dalam bidang itu, dalam bidang sains apa semua, kita sudah bahawa bahasa dan perkataan akan terpaksa kita terima yang bukan bahasa Melayu, tetapi kebanyakannya dalam bahasa Inggeris yang dimelayukan. Okey, ya. Okay, faham. Baik Tun, dalam isu kita nak pergi lebih jauh sikit, okay? Dalam isu global sikit, dalam isu kemanusiaan Tun, bagaimana Tun melihat prestasi pemimpin-pemimpin selepas Tun? Tak kisahlah pada kali pertama ataupun kali kedua Tun menjadi Perdana Menteri, dalam menjadi frontliner untuk memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, contohnya dalam isu Palestin, isu etnik Uyghur, adakah Tun rasa ia mencukupi ataupun ada ruang-ruang penambahbaikan lagi yang perlu? Dalam isu kemanusiaan ini saya baca banyak dalam sejarah. Sejarah bukan saja sejarah di Malaysia, tetapi sejarah negara-negara yang mempengaruhi sejarah kita. Khususnya sejarah daripada Eropah. Orang Eropah dulu mempunyai budaya yang amat tidak adil. Mereka dulu mengadakan perlawanan gladiators. Itu jadi satu sport bagi mereka. Dua orang lawan sampai mati. Itu mereka anggap biasa saja. Lama kelamaan mereka dapati bahawa nyawa manusia ini lebih berharga, dan walaupun orang itu membuat sesuatu yang tidak baik, janganlah nyawa manusia ditamatkan. Di England, di UK, curi barang akan dihukum gantung. Curi barang aja. Gantung di tepi jalan. Tibet. Jadi itu menunjuk bahawa nilai hidup pegangan mereka ini masih lagi primitif, masih lagi belum bertamadun. Kemudian daripada itu datang penukaran, iaitu kita tidak boleh ada hamba. Sebelum daripada itu pihak orang Eropah ni memperhambakan orang lain. Mereka pergi ke Afrika, mereka tawan orang Afrika untuk jadi hamba. Dan menjadi hamba, mempunyai hamba adalah amalan biasa. Datang pula satu pendapat bahawa ini tidak adil, tidak baik, dan sistem hamba itu perlu ditamat dan hamba semuanya dibebaskan. Ini idea kemanusiaan. Jadi hamba pun manusia dan perlu dilayan sebagai manusia. Dan kemudian daripada itu datang banyak lagi tafsiran-tafsiran untuk menunjuk bahawa kita lebih prihatin. Kita lebih menilai nilai-nilai kemanusiaan. Tapi malangnya hari ini kita masih lagi sanggup berperang, membunuh untuk mencapai kejayaan. Kita sanggup berperang.
ini menunjuk bahawa kita masih lagi primitif, iaitu kita masih lagi kurang bertamadun, kurang pegangan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sepatutnya kita tidak membunuh. Kalau kita ada konflik, kita ada rundingan, kita ada pergi ke mahkamah untuk diputuskan sama ada pihak itu benar ataupun tak benar, itu ditentukan oleh mahkamah. Itu cara yang terbaik dengan manusia yang sudah memberi penilaian yang tinggi kepada nyawa manusia. Kita sudah sampai kepada tahap itu. Baik. Macam mana Tun tengok prestasi pemimpin selepas Tun? Okey, cukup tak Tun? Ataupun kita kena lebih lagi Tun? Ya, bila saya bersara, saya sudah mula satu gerakan untuk menjadikan perang itu sebagai satu jenayah. Berperang adalah satu jenayah. Ada juga cara-cara mereka menentukan perbuatan tertentu dalam perang pun adalah jenayah. Sebab itu kita dapati apabila tindakan seperti genocide, membunuh beramai-ramai, itu dianggap sebagai jenayah. Kita mendera, torture orang, itu juga jenayah dalam perang pun. Jadi kita masih lagi belum sampai kepada tahap yang mana pegangan kita kepada nilai kemanusiaan ini belum penuh 100%. Kita dapati pihak yang menang mendirikan mahkamah yang dikuasai oleh yang menang ini dan membicarakan pihak yang kalah. Itu tidak adil. Sepatutnya perbicaraan diadakan oleh orang yang tidak ada kaitan sama sekali dengan jenayah yang berkenaan. Dia mesti jadi third party, orang ketiga. Tapi kita dapati sekarang ini yang mendirikan Mahkamah Keadilan Antara Bangsa ialah pihak yang menang. Dan keadilan mereka tidak ada kerana mereka memihak kepada yang menang. Okey. Baik Tun. Tadi kita dah tanya berkenaan dengan semangat cinta ke bangsa, dan kemudian sekarang ni saya nak tanya satu soalan. Kalau ada hal yang Tun banggakan berkenaan dengan negara kita Malaysia ni, apa dia Tun? Penduduk Malaysia ni adalah penduduk yang tidak suka kepada keganasan. Sebab itu walaupun kita mempunyai masalah ris, ketiga ris yang tinggal di Malaysia ini, mereka tidak sependapat, mereka mempunyai masalah, tetapi tidaklah sehingga mengganas. Tetapi kita lihat di banyak negara, satu res pun hanya kelainan pendapat ideologi sudah mencukupi untuk mereka mengganas. Ataupun agama berlainan sudah mengganas. Di Malaysia ini fahaman rakyat, bukan dasar kerajaan. Dia cuma fahaman rakyat, tak suka keganasan. Jadi 3 suku kaum yang ada di Malaysia ini yang menganuti 3 agama, tetapi walaupun ada kelainan antara mereka, keganasan tidak berlaku. Kita tak lihat demonstrasi yang ganas. Ada demonstrasi, tapi dianya dibuat dengan cukup tertib. Tak ada keganasan. Jadi inilah kelebihan Malaysia. Sebab itu walaupun ramai yang tidak senang dengan
dasar-dasar kerajaan, tetapi pelabur masih boleh melabur kerana mereka dapati keadaan dalam Malaysia ini stabil dan aman. Okay, kita boleh soalan terakhir. Ya, Okay, boleh kita conclude. Untuk soalan sebagai konklusi tu, saya nak letakkan macam satu hypothetical situation lah. Sebagai orang marhin, kalau ada 2 orang pemimpin yang kita tengok bertelagah tu, sebagai marhin ni, macam mana kita nak tentukan pemimpin yang mana satu yang benar? Saya minta petua daripada Tun. Ya, sepatutnya pihak yang marhin mereka memilih yang terbaik, yang diketahui adalah adil. Tetapi dalam pada itu kita juga dapati marhin ini mereka mempunyai kesetiaan kepada kumpulan, suku kaum, tribe. Yeah. Mereka kerana tribe mereka lain, mereka pilih mengikut tribe. Itu sampai jadi macam di Libya kita dapati semuanya orang Islam, tapi suku kaum lainan mereka berperang, membunuh. Mereka tidak ikut ajaran Islam. Jadi kita terpengaruh. Ada juga yang terpengaruh dengan duit. Ada rasuah. Jadi marhain miskin diberi sedikit wang, dan mereka membuat pilihan bukan mengikut calon yang terbaik, tetapi kerana dapat duit. Ada pengaruh-pengaruh lain juga yang boleh diguna, keluarga umpamanya, diberi sokongan mengikut kaitan keluarga, bukan kerana pemilihan. Itulah yang menyebabkan kerap kali kita dapati kerajaan pilihan marhin ini tidak adil. Tidak adil. Mereka boleh, tapi mereka terpengaruh dengan faktor-faktor lain. Jadi kita dapati mereka pilih kerana duit, kerana suku kaum, kerana keluarga dan sebagainya, dan mereka dapati pemimpin yang kurang baik. Okay, baik. Tun, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami di podcast Terpaling Baca, episod istimewa ni, Di. Ya, kita sangat berbesar hati dan kita juga harap di pendengar-pendengar kita dapat ambil sesuatu daripada episod yang sangat istimewa, dan ini akan jadi kenangan buat kita dorang lah, Di. Ya, betul. Ya. Kami sangat-sangat hargai masa Tun dan juga jawapan-jawapan Tun yang berikan kepada semua soalan-soalan kami. Mudah-mudahan ada manfaat untuk orang kebanyakan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Tun. Baik. Jadi untuk anda yang ingin dapatkan buku Nirnama, jangan lupa untuk ke Shopee Hilal Ashraf Resources. Ada lagi yang bahasa Jawi, Di. Boleh tengok kat situ, dekat Shopee nanti. Okey, baik. Dengan itu, Di, kita boleh wrap up. Betul. Ingat buku, ingat podcast Terpaling Baca. Ingat Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum. Analyze, scrutinize, criticize.